tu ada. Mana? Oh, tu dia. Berapa satu? Ada baca kat sini. Cendol bandung satu. 20. Tak nak kismis. Bandung tak nak kismis satu dia tengah buat. Adik bawa balik dengan salurnya. Tunggu letak. Datang dari jauh. Jauh dik. Ni ada letak je. Letak pelan. Terima kasih. Ini apa? Cendol jagung. Cendol bandung satu. Okey. Okey, saya dah ready. Nanti tanya 2 kali senang. Tak apa, hari ni asisten akak buat. Sama je. Tu cendol jagung. Siapa nak siapa? Ni jagung ya. Saya nanti kalau nak haji, hari nanti bukan dia salah. Tapi sebenarnya dia tak kecil lah. Ada tengok dia orang buat bukan. Satu tu dek. Bawa balik dia tengok goncang. Tak, bawa balik dia tengok goncang. Habis masa jam. Berapa? 10. Okey. Cendol biasa ABC ya. Dia cuma special tu dia ada sebut je. Satu ABC, satu cendol biasa. Okey, ni cendol lacikang. Cendol lacikang. Awal. Tu je, jangan sambil awal. Nanti kalau tak boleh tahu ni cendol biasa. Satu ABC. Satu ABC. Bawa balik, tengok macam ni ya. Jangan salin tau. Nak ikutkan akak pernah cakap dek, tapi kesian dengan orang. Cahaya tu cahaya. Pernah 2 tahun lepas tu. Kita cakap lain, dia buat lain. Dia bawa balik, dia goncang-goncang, letak lanjak. Lepas tu baru dia letak freezer. Buat cendol lacikang. Cendol biasa. Cendol biasa, okey. Kacang tanah. Hari ni dia tak ada kacang merah je dek. Bulan puasa akak tak buat kacang merah. Akak letak kacang tanah je. Siapa nak jagung dah siap? Abang ni cendol lacikang. Akak ni cendol apa tadi? Cendol biasa. Cendol biasa letak kacang. Letak kacang ni. Ni lacikang, cendol lacikang.